Tahukah anda angkasawan perlu menjalani latihan khas hanya untuk menggunakan tandas di angkasa? Di International Space Station, keadaan tanpa graviti menjadikan perkara paling asas untuk manusia menjadi sangat sukar. Lubang tandas di stesen angkasa juga jauh lebih kecil berbanding tandas biasa di bumi bagi memastikan sisa dapat disedut dengan tepat menggunakan sistem vacuum. Tanpa graviti, najis dan cecair tidak akan jatuh ke bawah seperti di bumi. Jika posisi angkasawan tersasar sedikit sahaja, sisa tersebut boleh terapung di dalam stesen angkasa dan membahayakan peralatan serta kebersihan persekitaran. Sebab itu, setiap angkasawan perlu berlatih menggunakan tandas sebelum dihantar ke angkasa. Mereka juga menggunakan pemegang khas untuk memastikan badan kekal stabil semasa berada di dalam keadaan microgravity. Selepas dikumpulkan, sebahagian sisa akan dibuang keluar dari stesen angkasa dan terbakar apabila memasuki atmosfera bumi. Follow Space Olah jika anda suka fakta yang mind-blowing.